Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak ceritakan tentang auto fall side mirror lah pada Pro 2 Alza ni. Kalau ni sekarang saya letak pergi auto. Kalau pergi auto kita lock dengan unlock pintu. Kalau kita lock, side mirror akan auto tutup lah. Dan kalau kita unlock, side mirror akan automatic buka. So ramai juga yang tak tahu macam mana nak letakkan dia pergi auto kan. Contoh saya sekarang ni tekan ni, side mirror tengah lipat lah, side mirror tutup, dan ni side mirror buka. Okey, kalau saya pergi dekat bahagian ni, tinggalkan dia bahagian yang buka ni saja. Saya padam enjin lah. Saya padam enjin dan saya lock pintu. Saya lock pintu, side mirror dia tak tutup. Dia stay terbuka aja. Dan saya on kereta. Saya letakkan dia pergi auto. Sekejap Okey, saya letak pergi auto biar dia dekat tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah. Okey. Okey. Saya dah letak pergi tengah-tengah auto tadi kan. Okey, dan side mirror automatic tutup lah. Kita buka, side mirror automatic buka. Okey, itu saja perkongsian saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.